ada bahan tambahan yang tak perlu, yang membahayakan. Dan 100% menggunakan minyak semula jadi. Baiklah. Kalau dapat, dan sabun kami juga kan, kami buat sabun ni menggunakan kaedah cold process. Cold process tu apa? Cold process tu kaedah yang lama tapi dengan teliti, dan kami kekalkan gliserin dalam sabun ni. Selalunya gliserin ni gunanya untuk melembabkan kulit. Selalu kalau produk-produk sabun lain dia akan jual secara basingan, jadi macam tak untung lah kena beli 2 sabun kan. Kami beli 1 sabun je, dah murah, senang pula kan. Baiklah, target sebenarnya baiklah, pelanggan yang kami cari nak jual ni adalah pelanggan yang mempunyai masalah kulit, kegatalan, yang suka produk buatan tangan. Sebab kami boleh custom design sebenarnya, kalau nampak ada design cantik tu kan. Dan seterusnya pelanggan yang mencintai alam semula jadi. Kalau nak tahu, kami buat semua ni pakai minyak tebakan. Minyak masak, lepas goreng ikan semua boleh buat pakai ni. Kalau baiklah, seterusnya kami punya tawaran nilai macam saya cakap ni, kami tak ada bahan kimia. Bahan kimia seperti paraben, SLS dan pewarna sintetik. Seterusnya kami menggunakan bahan semula jadi macam saya cakap tadi, minyak tumbuhan, ada herba dan anti minyak esensial berkualiti tinggi. Kalau tak kat booth kami ada contoh minyak yang kami pakai untuk buat sabun. Baiklah, pembungkusan yang estetik dan masuk alam. Kami cuma pakai tak lebih pembungkusan kami tu. Kami pakai macam kertas sebab boleh kita semula, senang. Dia tak membahayakan alam. Hubungan pelanggan, kami memberi panduan penjagaan kulit dan menyediakan bahan-bahan dan ramuan yang ditetapkan. Macam baru-baru ni kami ada buat kelas DIY untuk pembuatan sabun. Senang je, ramai yang join. Dan ramai yang berperhati yang cara kami buat ni. Sambil kami buat sabun ni, kami menambahkan ilmu bahan-bahan ni bagus untuk kulit, bahagian ni, bahagian tu kan. Dan juga kami ada pelibatan aktif di media sosial. Kami bagi tutorial, tip dan sesi soal jawab tentang sabun kami ni semua. Saluran lah, kat mana boleh tengok dan dapatkan info lebih banyak tentang Botanisa ni, ada dekat TikTok kami, botanisa.hq, dan Instagram kami, botanisa.hq. Pendapatan yang kami buat kan, untuk kami dapat untuk jual sabun ni, tadi saya cakap, first kali penjualan sabun lah untuk dapat ni. Kedua, yuran bengkel dan khusus, macam saya kata buat kelas DIY untuk pembuatan sabun. Dan juga harga barang tambahan dan juga kolaborasi bersama jenama. Harga barang tambahan ni macam kami kan custom sabun kan. Jadi macam setengah orang ni dia nak bau ni lebih, dia nak bau tu lebih. Jadi kami ada kenakan cas tambahan untuk bau-bau yang tertentu. Jadi dana tu ambil dari situ lah. Macam ada contoh ada bau lavender, ada bau rose. Jadi kami kena order berasingan untuk masukkan dalam ramuan sabun. Seterusnya adalah aktiviti utama yang saya cakap tadi, anjuran khusus pembuatan sabun DIY. Baru-baru ni kat Poli BTXB kami adakan Festival 19, dan salah satu program yang kami handle adalah kelas pembuatan sabun DIY. Kami mengawal sumber dan kualiti bahan. Kalau tengok sabun kami ni, walaupun kami sentiasa jaga kualiti, walaupun ramai orang beli, kami still jaga kualiti. Kami tak turunkan kualiti. Kalau walaupun harga rendah tu, kualiti dia still sama dengan harga yang mahal. Kami sentiasa membuat penyelidikan dan pembangunan R&D. Sumber utama kami untuk buatan sabun ialah peralatan pembuatan sabun, pembekal bahan dan pakar formulasi. Seterusnya adalah rangkaian utama untuk Botanisa, pembekal pembungkusan, tempatan dan pembekal herba, pakar dermatologi atau pakar penjagaan kulit. Kami sentiasa buat research dan untuk mendapatkan panduan lah untuk penjagaan kulit untuk sabun ni kan, yang mana yang bagus, yang mana tak bagus. Dan last sekali adalah mentor utama Botanisa kami, iaitu Kelang First Grade Resource Sendirian Berhad. Mereka adalah antara kelang yang besar juga kat Guilin. Ada sekali structure cost kami, gaji kaki tangan, sesuai kos pembuatan sabun artisan, penyelenggaraan laman web dan teknologi, kos bahan pembungkusan, perbelanjaan, pemasaran dan juga dan bayaran dan juga kos bengkel. Seterusnya
Baiklah, tadi saya cuma cakap secara brief saja. Ini adalah tawaran nilai yang pertama sekali. Keunikan cadangan nilai dan produk. Okey, produk ni macam kita akan, slogan kami cantik semula jadi tanpa bahan kimia. Kalau kita tengok orang zaman sekarang ni kan, pakai produk macam-macam, ada yang bahan merkuri yang bahaya kat muka. Produk kami tak ada bahan kimia, memang akan cantik semula jadi. Tak ada bahan kimia yang excess lah nak kata. Okey, menggabungkan kecantikan, kesihatan dan kelestarian. Macam saya ada cakap tadi, sabun ni macam target kami untuk orang yang mengalami masalah kegatalan. Jadi macam target kami ni macam untuk mengurangkan jangkitan kulit pada badan. Dihasilkan secara handmade. Setiap sabun tu unik. Macam customer kami, diorang boleh custom design. Unik, ada macam ada design yang lebat dan campuran colour, campuran warna untuk design sabun ni. Kualiti dan daya tarikan persembahan kami ni, reka bentuk dalam bentuk sabun menarik. Macam saya kata tadi, kami custom design. Bau semula jadi dan menenangkan. Kami tak ambil bahan kimia untuk bau kimia yang berbahaya untuk bau yang wangian. Kebanyakan macam semula jadi saja. Persembahan slide dan boot bertema alas semula jadi. Sepertinya. Okey, ini adalah salah seorang pelanggan kami kan. Pelanggan yang mempunyai masalah kulit nampak macam teruk dalam kat tangan dengan muka dia. Pelanggan yang menggemari produk buatan tangan. Pelanggan yang mencintai produk sesuai alas semula jadi. Dan pelanggan yang ingin mengubah suai dan mereka sendiri design dan bahan sabun. Selalunya yang ni, diorang ni dah pernah masuk kelas di awal kan. Jadi macam diorang nak lagi ilmu untuk design yang awal-awal. Jadi dia akan minta kami membuatkan. Okey, model perdagangan kami guna bahan semula jadi tempatan macam saya cakap tadi, minyak kelapa, herba dan bunga. Kos pengeluaran rendah, margin keuntungan tinggi. Jadi macam total kami semua untuk bajet kami 700 lebih je, tapi untung kami boleh dapat 2000. Sebab satu sabun tu kami boleh buat besar dan kami akan potong jadi bahagian kecil-kecil jual. Memang untung yang banyak lah. Permintaan meningkat untuk produk bahan bebas kimia. Dan modal jualan kami ada dalam talian dan ejen komuniti. Okey, inovasi yang kami buat dalam sabun ni kan. Kalau sabun biasa selalunya ada banyak bahan kimia. Jadi kami menggantikan bahan kimia di dalam buatan sabun dengan bahan alas semula jadi. Kami menggabungkan segala jenis bahan semula jadi satu formula baru. Jadi satu formula untuk sabun artisan buatan tangan ni. Menjadi kegunaan bagi pelanggan yang mempunyai masalah kegatalan dan masalah kulit. Kalau gatal, jadi kami ada herba untuk lawan kegatalan tu, untuk menyembuhkan kegatalan. Direka dengan pelbagai jenis bentuk dan saiz. Sebenarnya ada lagi bentuk yang lagi besar, lagi kecil pun ada. Kalau tak kat kami ada satu sabun tu, kami buat pakai minyak goreng ikan, minyak terbakar. Minyak tu sesuai untuk libat untuk basuh baju. Seterusnya, inovasi dan keunggulan dari hasil kami, formula lembut tanpa SLS dan paraben, bahan bagi berbahaya. Reka bentuk sabun artisan dengan aromaterapi, pembungkusan mesra alam macam boleh tengok kat situ, dan boleh dikitas semula dan juga mudah dibawa. Senang kata, kalau yang suka backpacking kan, memang mudah lah jimat ruang. Penjenamaan premium tapi mampu milik. Seterusnya, okey, our size of market kan. Seterusnya. Okey, kalau kita tengok dekat TikTok, macam di TikTok mana-mana kan, mana nampak banyak orang mengandung masalah kegatalan, macam eczema dan berbagai seterusnya. Ramai juga yang mencari, kalau kita tengok ramai yang mencari sabun-sabun gatal ni, sabun-sabun yang artisan yang dapat menyebabkan kegatalan kan. Tapi kalau tengok harga RM19, tapi besar tu je, tak tahan cepat habis kan. Jadi kami bawa main sabun Botanisa kami. Selalu sabun buku ni kita tahu memang tahan lama. Lepas tu murah pula kami jual dulu. Okey, yang ni adalah saluran TikTok kami. Kalau minat boleh layari botanisa.hq, dan Instagram botanisa.hq. Dan email kami botanisa.hq@gmail.com. Okay, itu saja daripada kami. Terima kasih.